Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad bin Aiman bin Muhammad Zuhairi Muzri Adaha dari unit PSB 1 Amilan 2429. Okey, jadi hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 saya, iaitu persembahan digital bagi kursus asas seni digital yang telah diajar oleh pensyarah Dr. Nur Juliana binti Abdul Majid. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Juliana kerana telah banyak membantu saya dengan memberi dorongan dan ajaran kepada saya untuk saya menyiapkan tugasan ini dengan baik dan sempurna. Okey, jadi saya akan membentangkan tentang prinsip rega letak Casper. Okey, apa itu prinsip rega letak Casper? Okey, prinsip rega letak Casper ini merupakan panduan menyusun media seperti teks, grafik, animasi dan video pada sesuatu persembahan yang dapat menarik perhatian dan minat penonton. Casper ialah singkatan daripada C. Kontras yang bermaksud kontra, A. Alignment yang bermaksud seimbang, S. Simplicity yang bermaksud mudah, P. Proximity yang bermaksud anggaran, E. Emphasis yang bermaksud penekanan, dan yang terakhir R. Repetition yang bermaksud pengulangan. Okey, jadi kita akan tengok prinsip rega letak Casper ini di dalam salah satu karya yang telah saya hasilkan, iaitu poster yang bertemakan seni digital, pembelajaran digital di masa hadapan. Okey, poster yang saya hasilkan ini bertajuk Virtual Reality Learning of Art Digital. Okey, jadi kita akan tengok ada tak prinsip rega letak Casper di dalam poster yang saya hasilkan ini. Okey, prinsip yang pertama tadi iaitu kontras. Apa itu kontras? Okey, kontras ini ialah perkara yang menunjukkan perbezaan dua objek sama ada pada image, tipografi atau warna. Okey, jadi dapat kita lihat dalam poster ini ada dua jenis perkara yang dapat dijadikan kontra, iaitu yang pertama pada tipografi dan yang kedua pada ilustrasi gambar tu. Okey, pada tipografi, kenapa dia dapat dijadikan kontra? Kerana warna font tu yang bersinar dan memukau, kerana warna dia tu berwarna shiny silver, memberi penekanan yang kuat di dalam karya poster ini. Bila kita lihat poster ni, kita akan mata kita akan tertumpu, yang pertama sekali akan tertumpu pada tipografi tu, kerana warna dia yang menyelah dan menarik. Selain itu, dia juga menjadi kontra kerana warnanya yang berlawanan dengan warna latar belakang yang berlatar belakangkan warna biru melap. Okey, kontra yang kedua, ilustrasi figura. Ilustrasi figura yang mempunyai warna yang terang dan lebih menonjol berbanding warna latar belakang. Ilustrasi figura ini juga dapat kita jadikan kontra kerana warna dia lebih terang dan lembut berbanding dengan warna latar belakang yang berwarna biru malap dan warna yang agak gelap. Okey, itu prinsip rega letak Casper yang pertama. Prinsip rega letak Casper yang kedua iaitu A. Alignment yang bermaksud seimbang. Okey, setiap item atau grafik dalam rega letak perlulah seimbang. Okey, jadi poster ini dapat kita katakan mempunyai prinsip keseimbangan kerana susunan item pada keseluruhan dalam poster ini kelihatan seimbang dan juga simetri. Di mana penggunaan ilustrasi figura yang terdapat dalam poster ini terlihat simetri dan seimbang dari sudut kanan dan kiri poster. Okey, poster ini mempunyai prinsip kedua dalam rega letak Casper, iaitu seimbang, kerana kita dapat lihat ilustrasi figura dalam poster ini terlihat simetri dan seimbang dari sudut kanan dan kiri poster seperti yang tertera di dalam slide. Jadi jelaslah poster ini mempunyai prinsip rega letak Casper 1 dan 2. Okey, kita cuba tengok dan kaji pula prinsip rega letak Casper yang ketiga, iaitu S. Simplicity. Apa itu simplicity? Mudah. Apa itu mudah? Okey, setiap item atau grafik dalam karya atau rega letak perlulah mudah dipahami dan tidak berserabut kepada penonton. Maknanya poster kita tu nampak simple dan mudah, tapi penonton boleh faham apa yang nak disampaikan
mesej apa yang nak dibagi tahu kepada penonton. Ilustrasi figura yang menunjukkan seorang yang menggunakan teknologi virtual reality yang mudah difahami oleh penonton. Okey, kita dapat katakan poster ini mempunyai prinsip simplicity kerana bila kita tengok poster ni, kita dah dapat tahu dah ilustrasi figura ni dia memakai satu alat teknologi terkini iaitu virtual reality ataupun lebih dikenali sebagai VR, di mana alat ini pada masa kini sudah dapat kita temui di mana-mana. Biasanya alat ini digunakan oleh remaja untuk bermain permainan online kerana alat ini dapat memberikan kita pengalaman yang lebih realistik apabila bermain permainan online. Jadi bila kita tengok poster ni, kita dah dapat tahu dah ini gambar manusia sedang memakai alat virtual reality. Jadi penonton dah mudah faham dah poster ini. Jadi jelaslah poster ini mempunyai prinsip yang letak Casper yang ketiga iaitu simplicity. Okey, bagaimana pula dengan prinsip dari letak Casper yang keempat iaitu proximity. Okey, pengumpulan sesuatu item yang ada pada reka letak pada sesuatu tempat atau kawasan yang sudah dianggarkan jarak dan susunannya untuk memberi kekemasan pada karya. Okey, tipografi dalam poster ini banyak tertumpu di kawasan tengah. Kalau dapat kita lihat dalam poster ini, di kawasan tengah di hadapan di bahagian atas poster ini dapat kita lihat adanya tipografi, tetapi tipografi ini telah disusun dengan kemas dan mudah dibaca oleh penonton. Jadi dapat kita katakan poster ini mempunyai prinsip reka letak Casper yang keempat iaitu proximity. Kerana apa? Kerana dia meletakkan tipografi itu dengan kemas dan anggaran antara huruf-huruf itu juga sama. Jadi kita boleh bagi tahu bahawa poster ini mempunyai prinsip reka letak Casper yang keempat iaitu proximity. Okey, kita dah kaji 4 prinsip Casper. Kita akan beralih pula pada prinsip reka letak Casper yang kelima iaitu emphasis. Okey, emphasis ini adalah memberikan penekanan elemen yang utama sahaja di dalam reka letak. Okey, kelainan warna pada tipografi memberi penekanan kepada tulisan berbanding dengan latar belakang. Okey, di dalam poster ini juga mempunyai prinsip reka letak Casper yang kelima iaitu emphasis. Kerana bila kita lihat poster ini, kita dapat memfokuskan kepada kita dapat lihat yang paling menyelah iaitu tipografi yang terdapat dalam poster ini. Kerana apa? Kerana tipografinya itu berwarna shiny silver dan warnanya itu lebih menarik dan menyelah berbanding dengan warna latar belakang yang berwarna biru malam. Okey, itu penekanan yang pertama. Untuk penekanan yang kedua pula, ilustrasi figura itu sendiri yang berwarna terang dan saiz dia yang besar dapat bagi penekanan kepada figura tersebut dalam poster ini, sekaligus dapat memfokuskan penggunaan alatan virtual reality. Okey, gambar ilustrasi itu juga dapat dijadikan sebagai salah satu penekanan elemen di dalam poster ini. Kerana apabila kita tengok je poster ni kan, benda yang mata kita akan nampak mula-mula gambar ilustrasi itu. Sebab apa? Sebab dia besar dan warna dia juga menarik dan lembut, sedap mata memandang. Okey, kita dah kaji 5 dah prinsip reka letak Casper di dalam poster ini. Dan terakhir kita akan kaji prinsip reka letak Casper yang keenam iaitu repetition, yang bermaksud pengulangan. Okey, pengulangan item dalam satu reka bentuk grafik. Okey, kalau kita dapat lihat dalam poster ini ada pengulangan, iaitu pengulangan ilustrasi figura di bahagian kiri dan kanan poster. Okey, jadi poster ini ada prinsip reka letak Casper yang keenam iaitu repetition. Kenapa? Sebab kita dapat kita lihat dalam poster ini
adanya pengulangan dari segi bentuk ilustrasi itu di bahagian kiri dan kanan poster. Okey, jadi apa yang dapat kita simpulkan daripada karya poster ini adalah karya poster ini telah dihasilkan memenuhi prinsip regula letak Casper. Prinsip regula letak Casper ini sering diaplikasikan di dalam penghasilan karya untuk menghasilkan reka bentuk grafik yang mampu memberikan mesej dengan jelas dan menarik. Oleh itu, prinsip regula letak Casper ini perlu diaplikasikan di dalam karya agar karya terlihat lebih estetik serta penyampaian kepada penonton dapat disampaikan dengan baik. Okey, kesimpulannya, karya tadi memenuhi prinsip regula letak Casper. Keenam-enam prinsip regula letak Casper dapat kita kaji dan jumpa di dalam poster tadi. Okey, jadi saya akan terangkan pula apa itu VR. Selama kita kaji poster tadi, kita asyik jumpa dan asyik mendengar perkataan VR, iaitu virtual reality. Jadi apa itu virtual reality? Okey, dalam bahasa Inggerisnya virtual reality, dalam bahasa Melayunya reality maya. Okey, apa itu VR ni? Okey, VR ni ialah pengalaman simulasi yang menggunakan paparan di mata dengan struktur 3 dimensi untuk memberikan pengalaman kepada pengguna tentang rasa yang mendalam tentang dunia maya. Okey, dapat kita lihat dalam gambar ni. Inilah contoh alatan VR tu yang dapat kita peroleh dan beli pada zaman sekarang. VR ni biasanya remaja-remaja lah biasanya suka gunakan VR ni. Mereka biasanya gunakan VR ini untuk bermain permainan video, untuk melihat simulasi, sebab bila kita gunakan VR ini kita dapat merasakan pengalaman itu lebih nyata walaupun benda itu tak ada di depan mata. Jadi itulah VR. Okey, jadi saya sertakan QR code untuk poster tadi. Untuk apa QR code ini? Untuk kita tengok AR. AR itu apa? Lepas ini saya akan terangkan. Okey, jadi ini adalah QR code yang awak semua boleh scan untuk lihat AR yang ada dalam poster tu. Okey, saya akan terangkan apa itu AR. Okey, AR ini adalah augmented reality atau reality tambahan. AR ni lain daripada VR. Okey, AR ini adalah pandangan langsung atau tidak langsung yang secara fizikal persekitaran dunia sebenar di mana elemen ini ditambah dengan input janaan komputer seperti bunyi, video, grafik atau data GPS. Okey, jadi AR ini adalah satu benda yang bila kita tengok tu dia dapat muncul seperti reality tapi dia tak ada. Macam tu. Contohnya macam ni. Seperti saya suruh awak semua scan QR code tadi kan. Ini adalah contoh AR. Bila kita, kalau awak scan QR ini, awak dapat lihat AR poster yang macam ni. Dan ini daripada AI dan ini AR daripada website Blipart AR. Blip AR. Ni. Jadi kita dapat lihat lah AR ni, walaupun benda tu tak ada di depan mata kita, tapi bila kita scan poster tadi, kita dapat tengok benda tu secara real. Rasanya macam real je benda tu. Itulah AR. Okey, jadi awak semua boleh scan QR code ni untuk melihat AR tadi. Tadi sangat menarik, sangat cantik. Jadi saya rasa itu sahaja pembincangan saya. Mohon maaf atas salah silap terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain masa dan lain hari. Bye bye.